Acik tengok. Ya. Okey, acik tengok ni, lukisan 3D. Lukisan 3D ni, kalau tengok sebelah kiri kita ni, ini adalah kayu jati acik-acik. Tapi yang tengah ni, ini mata Bozijan lah Ini kayu mindi. Nampak? Kenapa tak guna jati Bozijan ni? Kenapa guna kayu mindi? Sebab kayu mindi color dia lebih putih. So, nak buat ukiran ni lebih naik. Ini 3D. Sebab tu, Bozijan sentiasa terangkan detail barang supaya acik jelas. Sebelah ni pakai jati. Finishing pun super. Tapi tengok tengah. Tengah ni acik-acik nak kena pandai bezakan bunga ni, sama ada bunga ni diukir atas papan yang dicantum, baru ukir, ataupun bunga tu tampal. Banyak juga yang Bozijan jumpa tampal dekat atas plywood. Tapi bila di finishing, detail acik tak nampak dia macam plywood. Okey, yang ini Bozijan belum cek bawah dia. Ya betul, ini detail. Detailnya fully kayu, ada selak. Dia ada selak semua. Ya betul, ini pakai mahagoni lah ni. Sekejap. Mahagoni lah. Mahagoni ke mindi ni? Macam mindi. Tapi full kayu. Yang ini masih full kayu. Tadi yang Bozijan tunjuk acik-acik, plywood betul. Yang macam ni fully. Okey, kalau macam acik tengok, yang ini bukan bunga tanam tau. Ini bukan bunga tanam. Ini adalah bunga ukir atas dia. Dia ukir. So, susah nak buat macam ni. Sebab tu, perabot jati dia bukan sekadar just perabot. Betul, design macam ni kita boleh dapati lebih murah pun ada. Macam Bozijan terangkan tentang kayu-kayu ni pakai, detail, finishing. Macam ni detail finishing agak susah sebab kita boleh rasa bawah dia. Dalam dia ni boleh rasa. Acik-acik, dengar baik-baik apa yang Bozijan cuba sampaikan. Kalau acik-acik ada ternampak kat pasar karat ke, dekat mana-mana kedai jati, ada lukisan 3D. Lukisan 3D, acik-acik beli.